Hai, Tania dan 4 orang rakannya ingin membeli sebuah pasu bunga untuk dihadiahkan kepada guru mereka. Harga pasu tersebut ialah RM28.90. Berapakah harga yang perlu dibayar oleh setiap orang? Okey, jadi kat sini kita kena tahu dulu Tania dan 4 orang rakannya berapa orang semuanya? Semuanya adalah 5 orang. Okey, harga pasu RM28.90. Jadi kita nak dia nak bayar untuk setiap orang. Jadi RM28.90 kita kena bahagi dengan 5. Okey, untuk bahagi kita akan buat konsep pagar macam ni. Jadi RM28.90 bahagi dengan 5. Okey, berapa darab 5 dapat 2? Tak ada, kita buat turun. Jadi 2 tolak kosong 2. 2 bawa naik atas jadi 28. 5 darab 5 25. 28 tolak 25 bagi 3. 3 ni bawa naik dekat sini jadi 39. Okey, 7 darab 5 35. 39 tolak 35 bagi 4. 4 ni bawa naik sini jadi 8 darab 5 adalah 40. Jadi kita dapat sini jawapan kita adalah RM5.78 untuk setiap orang. Dapat sesuatu, jangan lupa like dan follow naktutor.com. Bye bye.